Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama saya Zihan Suziana Abu Daud. Prestasi ringgit kini berada antara terbaik di Asia membuktikan keberkesanan dasar tata kelola, kestabilan politik dan keyakinan pelabur terhadap hala tuju ekonomi negara. Perdana Menteri berkata pengukuhan nilai ringgit juga hasil usaha berterusan kerajaan dalam memastikan keamanan negara, pentadbiran cekap serta ketegasan dalam membanteras rasuah dan penyelewengan. Jadi bila lambat, orang marah kita. Ini sebabnya saya kata, negeri itu kena cekap. Tapi kalau setiap kali nak buat projek, nak buat hospital, ada komisen. Nak beli ubat, nak minta komisen. Jadi negara mana nak boleh maju? Sebab itu, rakyat kena tahu mengapa kita kerah lawan penyalahgunaan kuasa dan penyelewengan. Pada Jumaat, ringgit melepasi para psikologi penting 4.00 berbanding dolar Amerika apabila mencecah paras tertinggi dalam tempoh lebih 7 tahun pada 3.9992 dengan kali terakhir ringgit berada pada paras itu pada 18 Jun 2018 yang mencecah 3.9960 atau 9990.